UMNO merafak sembah, menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar insan yang bernama Najib Tun Abdul Razak diberikan ihsan terhadap hamba tuanku Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Bagi hamba tuanku itu beroleh apa sahaja pertimbangan dan keringanan untuk membolehkan beliau dapat kembali semula ke pangkuan keluarga dan kepada kami semua. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebagai tanda dukungan kita, marilah kita berikan laungan Daulat tuanku sebanyak 3 kali. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku!